Bila TikTok buat kempen anti-scam ni, ada satu benda yang saya nak ingatkan korang balik. Walaupun benda ni sepatutnya dah lama dah korang tahu, tapi masih ramai lagi yang careless. Pesanan saya, korang belilah wifi sendiri dan elakkan guna wifi public. Benda ni dari dulu lagi orang dah tahu, tapi biasalah wifi public ni kadang-kadang lagi laju. Wifi public macam kat KFC, Pizza, Dobby, Starbucks dan sebagainya ni, kalau korang nak guna boleh je, tapi ada risiko. Kalaulah kat tempat yang korang tengah guna wifi public tu ada hacker yang tengah collect login information daripada network wifi yang free tu, dan korang pun pada masa yang sama pergi login bank korang untuk korang buat payment kat kaunter, automatic hacker tu akan dapat login information korang. Dia akan dapat lah username dan juga password bank korang tu. Ada banyak je cara dia orang boleh dapatkan login information korang daripada public wifi. Yang tu korang google lah sendiri. Tapi kat sini saya nak ingatkan korang, kalaupun korang terdesak nak gunakan wifi free ni, pastikan korang tak login ke website-website yang penting, apatah lagi bank lah. Kalau media sosial korang kena hack, korang boleh buat baru, tapi nangis jugalah kalau followers korang tu dah pun berjuta-juta.